Let's go. Sudah membumi kita salahkah aku mencintaimu, walau ku tahu ku tak di hatimu. Egokah aku memilikimu? Ya Tuhanku, apa yang aku dah buat ni ya Tuhanku. Ya Allah, kau berikanlah petunjuk dari hidayah kepadaku ya Allah Tuhanku. Astagfirullahaladzim. Cari saya ke? Sayang. Kita dekat sini. Sing menangis dalam tangisku. Pak. Aduh, dah kenapa buat ni? Kenapa? Ada orang. Siapa pula? Tak ada pun kamu ni, nampak hantu ke apa ni? Tak ada, kamu ni mengarut lah. Dah lah, abang nak pergi kerja dulu. Duduk malam elok. Bang, abang lagi kerja ke? Abang nak pergi kerja dah ni. Bang, belah sikit kat Faiz. Balik kadang abang belilah. Bang, salam. Jadi adik yang baik. Okay bang, bye. Selamat pagi murid-murid. Duduk. Murid-murid, Siapkan mental kalian. Lepas juga syadu main pacak je. Siap. Wah. Jom kali dekat rumah main PS4 je. Ayo main PS4. Mendap lah. Aku tak boleh rumah aku. Seh. Sebenarnya aku kena settlekan bil air aku yang tertunggak. Bil air? Kamu ni lembab. Tak faham ke? Tak. Tapi tak boleh nak lepak rumah aku. Aku sekarang bil air banyak kena bayar. Aku kena settlekan lah. Lepak-lepak je dua Okey? Daripada Jaya, aku tahu lah tengah bercinta. Tapi jangan disebabkan seorang perempuan hilang persahabatan kita. Bila ku harus memilih antara hidup dan mati, seperti aku memilih. Dah lah. Jaya, satu lagi Farid. Aku tak kisah kalau anak bercinta, asalkan dia bahagia. Yang aku kisah sekarang kalau anak bercinta, sekadar nak merosakkan dia. Aku takut
kamu pergi, kamu hilang, kamu sakit. Muai, kena tutup dah. Apa malah lambat datang nak apa? Air teh ais. Teh ais. Tutup dah dah. Tutup lah, lambat. Hai kau. Teh ais satu. Bungkus. Berapa? 2,5. 2,5. Berapa? Berapa? 2,5. Mahal. Kawan-kawan lah tu. RM1 lah, RM1 boleh. Alah. Ambil lah. Kawan-kawan. Weh, Muai. Apa? Aku ada benda nak cakap ah. Sini. Sini. Apa? Ingat perempuan yang aku langgar kat Kelantan tu. Apa yang dia? Aku kan cinta dengan dia kan. Hang tak tahu kalau aku cinta macam mana kan. Nak rosak dengan dia lah. Aku rosak dengan dia lah. Aku cinta dengan dia. Aku je nak lepaskan nafsu je. Hei, Farid. Hang tahu tak apa yang hang buat tu salah? Hang tahu tak? Jangan disebabkan nafsu hang. Hang sanggup rosakkan perempuan yang ikhlas mencintai hang, tahu tak? Ya Badroti, ya Badroti, min hazakum. Daya hang ni sama. Hei, hang nak pergi mana? Hang dengan semua orang semua di posisi sama. Tak payah. Kenapa? Semua sama. Betul lah bercakap. Hang ingat pesan aku. Weh. Itu tadi tu. Member aku. Farid. Apa? Tak ada, macam kenal lah. Oh. Dah jom sama kerja. Jom. Dapatkah selamanya kita bersama, menyatukan perasaan kau dan aku. Semoga cinta kita kekal abadi sesampainya. Ja, boleh tolong aku tak? Gimana? Jumpa Farid. Ada saya kan bukan tiba pakai tudung ni? Macam pelik je. Tiba-tiba nak pergi rumah Farid malam-malam. Ada hal lah aku nak cakap dengan dia. Penting sangat ke? Penting. Jom lah. Taklah, jom. Sekejap. Aku nak tukar baju jap. Okey, asyik dulu. Terus ni. Bodoh siap. Ludah motor aku. Tu aku pun bengang. Ya Sony P5, jangan tinggal kami. Nissan Movie, antiaran kami. Datang hari ni. Khususlah nak pergi rumah Farid malam-malam macam ni. Serius, aku ada penting nak sembang dia. Sure lah, aku rasa macam tak sedar hati lah. Macam tu tak apa, jom. Assalamualaikum. Pasha. Masuk lah. Ku telah miliki rasa indahnya periku, rasa hancurnya harapku. Kau lepas cintaku, rasakan abadi
sekalipun kau mengerti, sekalipun kau fahami. Yang kau boleh balik Kau nak halau aku pula. Kau main sini. Kau main sini. Kenapa? Sini ikut aku. Apa benda? Kau buat apa kat Fasha sampai dia berubah macam tu? Oi, aku tengah cakap ni. Okeylah dia berubah sampai pakai tudung. Maknanya dia dah beristiqomah. Aku bawa dia datang sini hari-hari pun kita orang solat taubat. Solat taubat. Kenapa kau tak percaya kat aku ke? Dah, kau pergi balik. Lepas tu nanti aku hantarlah dia balik. Okey, dah, kau pergi balik dulu Sabar. Kalau aku tahu kau buat apa-apa dekat dia, aku rembat muka. Dah lah aku gerak dia. Sayang. You. Kenapa pakai tudung ni? Rimaslah, I tengok. Buka lah. You, I tak sangka you sanggup buat ayam macam ni. Lah, I buat apa pula? Tahu tak, I sayang you ikhlas tau. Lepas tu, I dah barat lah yang you try dalam hidup I. kalau you berharap dekat I, you kena buktikan lah apa I nak. Tak payah, aku tak pegang. You kena bagilah apa I nak. Tak, you fikir I murah ke? Tahu tak, I tak pernah tahu jumpa lelaki macam you. Kalau you rasa you murah, pintu tu you boleh buka, you keluar je. Farid tahu tak yang Fasha sayangkan Farid? Kenapa sanggup Farid buat Fasha macam ni? Kalau you sayangkan I, you kena buatlah. You janganlah macam ni. You kena buatlah. Hilang pandangan di dalam mata, bayanganmu menepi di angkasa. Entah berapa lama kau di sana, sehingga diriku ingin bersuara. Dinginnya angin malam ini menyapa tubuhku. Ica, Fasha mana? Haikal, aku rasa kan Farah ada buat something lah kat Fasha. Dah, sebab dia asyik bad mood. Lepas tu, selalu nangis-nangis. Siapa dia tadi? Farid. Farid? Hmm. Hei.